Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita ada satu lagi unit teres dekat Tijani untuk dijual. Okay, ni adalah bahagian laundry room. And then ni adalah bahagian bilik maid room. Maid room, okay. Dia sekali dengan toilet. Okay, sekali dengan toilet okay. Ni bahagian tingkat 1. Tingkat bawah lah, tingkat bawah. Dia ada 3 tingkat semuanya. Dan ada satu lagi bilik di bawah. Setiap bilik ada bilik air Ini bilik bahagian bawah. Ada aircon, ada toilet. Ni toilet dia. Toilet dia okey. Pintu belakang. Bahagian belakang lah. Tingkat bawah. Okay, kita akan pergi ke tingkat 2. Tingkat 2 ada ruang keluarga, ruang tamu, ada dapur. Okay. Tingkat 2. Ini naik-naik ni kita akan jumpa dapur dulu deh. This one. Okay, ini dapur. Ini dapur. Ini bahagian dining. Ini bahagian dapur. Okey. Dapur pun kita ada aircon dah. Ini adalah dapur basah. Dapur basah. Sangat luas Okay. Kita ada bahagian sliding. Sebelah sana tu living room, ruang tamu. Okay. Tengah ni ada toilet. Toilet. Okay. Untuk level ni, inilah toilet. Sharing toilet Dan kita ada living room. Ada aircon juga living room. Kat luar ni pun ada ruang istirahat lah. Sliding door. Kita boleh rehat sini lah. Okay, kita akan pergi ke tingkat 3. Tingkat 3 ni ada 3 bilik. Bilik, semua bilik ada bilik air lah. Okay. This one. Okay. Bilik ni ada 2 katil single. Dan ni ada bilik air dia lah. Bilik air dia, okay. Fully furnished. Ada almari, ada katil. Ini bilik kedua. Bilik kedua juga ada toilet Okay, this one is toilet dia. Okay. Toilet dia. Ada sinki lah. Sama ada
toilet, ada sink, tempat mandi. Last, kita ada master bedroom. Ni master bedroom lah. Okay. Bahagian sini ni ada almari, built-in almari, and then ada toilet lah. Sangat luas lah toilet dia. Ini kawasan toilet dia. Satu ruang mandi, satu toilet. Ini adalah kawasan bilik master bedroom lah. Okey. Sangat luas. Pemandangan dari luar lah. Okey. Itu sahaja